Tahukah anda ke mana perginya e-waste yang telah dihantar ke pusat pengumpulan? Bagi melengkapkan kitaran ekonomi buangan elektrik dan elektronik, e-waste yang telah dikumpul akan dihantar ke kemudahan pemerolehan kembali yang dilesenkan. Kemudahan ini merupakan kilang kita semula yang direka khas untuk mengita semula e-waste. Proses pertama yang dilakukan terhadap e-waste adalah proses peleraian, di mana e-waste dileraikan dari bentuk produk akhir kepada komponen-komponen asal yang lebih kecil. Setelah itu, ia akan memasuki fasa kedua, iaitu proses pengasingan, di mana komponen-komponen diasingkan mengikut jenis bahan. Fasa ketiga pula membawa kepada proses penghancuran, di mana komponen-komponen yang telah diasingkan tadi dihancurkan hingga menjadi serpihan hancur yang lebih kecil. Seterusnya, setelah diasingkan, serpihan-serpihan ini akan melalui proses pemisahan magnetik, di mana ianya berupaya untuk mengasingkan bahan logam daripada bahan bukan logam yang lain. Langkah seterusnya digelar sebagai proses hidrometalurgi. Proses ini melibatkan proses elektrolisis menggunakan bahan kimia untuk memperoleh kembali logam berharga. Kemudian, satu proses melibatkan pembakaran dan peleburan pada suhu tinggi pun dijalankan. Proses ini diberi nama proses pyrometalurgi, iaitu proses untuk mendapatkan semula logam bukan ferrous dan logam berharga daripada e-waste ini. Dengan lengkapnya semua proses-proses ini, maka terhasillah produk akhir yang terdiri daripada beberapa jenis logam dan ianya dipanggil logam berharga yang diperolehi kembali. Produk-produk akhir ini kemudiannya dibungkus dan dilabel mengikut jenis untuk dihantar kepada pengeluar untuk digunakan bagi menghasilkan produk-produk elektrik dan elektronik yang baru. Maka lengkaplah kitaran semula e-waste menjadi produk elektrik dan elektronik baru yang digunakan semula oleh manusia. Bermula dengan satu tindakan kecil, kita mampu mengekalkan kelestarian alam semula jadi. E-waste di kita, bumi terpelihara. Layari laman sesawang ewaste.doe.gov.my dan jangan lupa muat turun aplikasi My E-Waste di telefon pintar anda.